Assalamualaikum dan salam Malaysia Mayani. Bersama saya Amni binti Ahmad Kamala Arizwan, wartawan Seri TV yang bertugas pada hari ini. Pada hari ini, Isnin 23 Jun 2025 akan berlangsung satu majlis istimewa di sekolah kita, iaitu Majlis Pelancaran Program Nilam Peringkat Sekolah. Mari sama-sama kita saksikan. Pelancaran Nilam Peringkat Sekolah bermula setelah bacaan Yasin pada jam 8 pagi. Majlis dimulakan dengan ucapan perasmian oleh penolong kanan pentadbiran Puan Mazinah binti Osman. Acara diteruskan lagi dengan jimik pelancaran nilam yang disempurnakan oleh barisan pentadbir, iaitu penolong kanan pentadbiran, penolong kanan HEM, penolong kanan kurikulum dan penolong kanan pendidikan khas. Acara seterusnya ialah penyampaian hadiah terbaik nilam kepada murid-murid yang berjaya membaca buku paling banyak. Hadiah disampaikan oleh penolong kanan pentadbiran. Terdapat 3 kategori, iaitu terbaik tahap 1, terbaik tahap 2 dan terbaik keseluruhan. Di akhir program, murid-murid SK Kota disajikan dengan satu persembahan sketsa yang dibubuhkan oleh rakan-rakan dari tahun 3. Akhir kata, semoga dengan pelancaran program nilam akan membuka dan memberi semangat kepada rakan-rakan untuk meneruskan minat membaca. Tahniah kepada rakan-rakan yang berjaya. Dengan ini berakhirlah program kita pada hari ini. Semoga dengan pelancaran ini, lebih ramai murid akan terus menjadikan buku sebagai sahabat sejati. Sekian sahaja liputan untuk hari ini. Teruskan membaca dan majulah nilam untuk semua.